Assalamualaikum, hai. Kembali bersama dengan saya Apis dalam Pod Luar Konti. Kita nak bawakan cerita-cerita yang kita tak boleh bawa dalam konti, tapi kita bawakan dalam podcast Luar Konti ataupun Pod Luar Konti. Sempena ulang tahun Selangor FM ke-35 tahun, kami nak bawakan cerita-cerita. Kita mungkin nak bersama dengan tetamu-tetamu yang orang cakap menjadi tulang belakang lah. Orang kuat dekat Selangor FM ni. Mungkin orang cakap petugas ataupun kaki tangan daripada Selangor FM sendiri, juruhebah, mantan juruhebah ataupun pendengar Selangor FM yang terus setia menjadikan Selangor FM radio nombor 1 orang Selangor. Okey. Dan sekarang ni kita nak bersama hari ni dengan orang yang cukup-cukup istimewa, orang-orang yang selalu dekat dengan kita kan, sebab kita selalu bersiaran di konti Selangor FM. Tanpa mereka, siapalah kami. Gitulah. Okey, hari ni kita bersama dengan Abang Samsul. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam, Hafiz. Ya Allah. Selalu kita dengar suara je. Selalu Samsul ni kalau kita dengar Selangor FM, ini antara caller-caller tetap kita. Kalau dia panggil itu, dia ada dia punya trademark dia sebenarnya. Trademark dia. Assalamualaikum dan selamat pagi. Betul, Bang? Betul. Saya boleh ingat dia punya intonasi itu kena bagi semangat sikit. Kalau pagi gitu, kalau petang, selamat petang. Betul, Hafiz. Dan trademark yang saya tak boleh lupa, Abang Samsul ni kalau telefon, belakang background dia mesti meriah. Betul. Suara anak-anak. Sebab suara anak-anak sekolah. Ya. Kalau waktu petang tu ambil anak-anak sekolah, waktu pagi tu nak pergi sekolah. Betul. Lepas tu ada macam tu biasalah tu. Jadi inilah orang ni yang sebelum ni kita dengar suara je. Hari ni kita berkesempatan bersama dengan Abang Samsul. Terima kasih Abang Samsul. Sudi bersama dengan Apis dalam Pod Luar Konti ni. Kita nak cerita benda-benda yang tak ada dalam konti ya. Selalu kita dalam konti, abang selalu bagi respon pendapat abang berkenaan dengan topik kan, sembang tusen, sembang selek kan. Hari ni sempena ulang tahun Selangor FM. Tapi sebelum tu kita nak kenal dulu Abang Samsul ni asal dari mana, bang? Okey, terima kasih Hafiz. Saya sebenarnya asal daripada Taiping, Perak. Orang Perak. Orang Perak. Tapi dah mustahil dekat Kajang, Selangor. Kajang Selangor. Lebih daripada tahun 2003. Maknanya daripada 22 tahun lah lebih kurang. Dalam tahun ni 22 tahun. Okey, 22 tahun dah bermustahil dekat Kajang. negeri Selangor ni kan. Ya, negeri Selangor. So rasa dah jadi macam orang Dah Selangor. jadi orang Selangor dah sebenarnya. Slang Taiping tu dah hilang. Slang Taiping tu hilang, tapi style Utara tu masih ada. Utara tu masih ada lagi. Okey. Abang Samsul tahun 2002 lah. 2003 duduk di Kajang. Dah berkahwin. Dah berkahwin. Memang mempunyai askar-askar yang ramai. 7 orang anak ya? 7 orang. 3 lelaki, 4 perempuan. Alhamdulillah rezeki. Okay. Alhamdulillah. Kita nak pasal Selangor FM kan. Sejak bila abang mula dengar Selangor FM ni, bang? Okey, untuk Tawan Hafiz lah. Masa kita di Malaysia, waktu tu time PKP. Tahun 2000. Lebih kurang 2021-22 kan. So time tu PKP, kita tak boleh pergi mana-mana kan. So bila tak boleh pergi mana-mana, boleh dengar radio lah. Waktu dengar radio tu, kebetulan kita pun saja nak pusing-pusing. Tukar frekuensi biasa lah. Sekarang ni mudah kan. Dekat dalam radio yang frekuensi. Time tu dengar lagu lama best je. Kita dengar lagu tu. Lagu menarik. Tak tahu lagi stesen mana ni. Layan. Lepas tu bila dah layan lama-lama, baru kita tahu itu dah sebenarnya Selangor FM. Dia jatuh hati waktu sebab dengan lagu dia tu. Lagu-lagu yang disiarkan dekat belum Selangor. lagi DJ dia. Waktu tu saya ingat abang siapa yang tengah bersiaran tu, bang? Pukul apa tu? Waktu pagi tu tak perasan dah, tahun 2022 tu masa tu. 2022. Waktu pagi tu 22 pagi kita tak perasan. Tapi kalau selalunya kalau pagi tu mungkin rasanya Saf rasanya. Saf dengan Jit kan? Jit. Itu cerita Saf dia. dengan Jit lah rasanya masa tu. Baik. So maknanya waktu PKP, bang waktu lah orang cakap kesan daripada PKP ada positif, ada negatif dia. Ada side negatif, semua kita tahu. Positifnya di mana benda-benda macam ni lah. Kita jumpa benda-benda yang baru. Sebelum ni tak dengar Selangor FM. Betul. Datang PKP boleh dengar Selangor FM. Jadi disebabkan dengar daripada lagu tu boleh jatuh hati pada Selangor FM Mystery. Tapi sebelum tu
Abang ada dengar radio juga? Oh, dengar radio. Radio sentiasa. Orang kata ibarat mendengar radio ni penenang jiwa sebenarnya. Oh. Ha, Dengar radio penenang jiwa. Penenang jiwa. Sebab kita daripada zaman sekolah dulu pun, dulu zaman-zaman tahun 90, orang kata waktu belajar dulu, belajar masa dekat zaman U, tahun 1997. Masa tu kita waktu matrikulasi, dia lebih kepada lagu. Masa tu dengar radio daripada RTM juga. Radio apa bang? Masa tu kalau tak silap, radio muzik. Muzik. Time tu hanya muzik saja. Kita jarang dengar DJ dia bercakap. Muzik je. Dah nama pun radio muzik. Yalah. Batu tu zaman tu setahu saya belum ada lagi radio-radio swasta, betul Radio swasta belum, masa tu belum, kita tak berapa lah. Kita lebih kepada RTM. Faham. Kita masa tu kan pakai Walkman kan. Ada Walkman lah dulu. Walkman je. Jadi pakai, orang kata, radio untuk sendiri kan. Faham. Jadi Selangor FM waktu abang mendengar ni kat mana? Selalu dekat rumah ke? Waktu memandu ke? Dalam kereta lah selalunya. Masa hantar anak. Sebab kita ni jadi hantar anak banyak. So waktu hantar ni, inilah dia peneman tersetia. Radio kita lah. Tapi sebelum tu, dia hantar anak. Takkanlah abang duduk sehari. Abang duduk dalam kereta bang. Pekerjaan. Kita nak tahu kerjaya abang sebenarnya sebagai apa? Saya sebenarnya kerja sebagai pengedar minuman jelly. So dalam pengedar minuman jelly pun kita mendengar radio kadang. Hantar anak ni biasalah kerja rutin. Itu tugasan, itu rutin pun pagi dengan petang kan. Pagi, sesi pagi, tengah hari, sampai ke petang, sampai boleh katakan sampai ke sesi sekolah mendengar yang paling last kali lah. Sentiasa mendengar. Kalau boleh katakan setiap sesi radio kat SFM ni kita boleh dengar. So maknanya abang punya aktiviti harian tu lebih banyak dalam kenderaan lah. Dalam kereta. Lebih kepada kereta lah. Kalau bila kita orang kata pergi hantar tugasan kita tu, memang radio je lah peneman kita. Sebab tu lah abang ni salah. Itu jatuh hati. Sebab zaman sekarang ni dia dah banyak platform kan. Betul. Kita tengok sekarang ni dalam kereta pun dah boleh dengar apa Spotify lah, YouTube lah kan. Tapi abang masih lagi mengekalkan radio. Sebab apa bang? Apa yang best dengar radio bang? Itulah boleh kata tadi. Dia sebab penenang jiwa. Kalau abang kalau lagu lain buat Spotify ada lagu. Berbeza habis. Sebab apa? Sebab dengar radio, dia punya lagu dia lebih kepada pendengar tu sendiri. Spotify ni kita yang mencari. Macam dekat radio, dia DJ ni dia macam tahu je waktu bila dia nak putarkan lagu-lagu ni sesuai dengan pendengar dia. Yalah, sebab kalau kita dengar dekat platform-platform lain, lagu tu kita yang mencari. Betul. Lagu kita sama je. Betul. Esok lagu ini, betul. Lusa lagu ini. Betul. Cukup 5 hari dah boring. Betul. Kan? Kalau masuk radio ni, waduh, dah lama tak dengar lagu ni. Maknanya di radio, pendengar, dia akan mendengar waktu-waktu tertentu di mana mengikut kesesuaian pada waktu DJ tu. Tahu. DJ tu dia macam dia dah dekat dah dengan penonton, pendengar dia sendiri, dan cara dia nak susun kandungan lagu tu pun macam dah dekat dengan pendengar dia sendiri. Okey. Baik, itu yang abang Samsul terpikat. Orang cakap lekatlah hati tu nak memilih radio sebagai orang cakap sumber hiburan lah. Betul. Sumber hiburan. Tapi sumber hiburan. Kita sedia maklum juga dekat Selangor FM ni, kami juga penyampai-penyampai, contoh macam partner saya Ain, Q, DJ-DJ lain, Anis, Balong apa semua tu. Abang Samsul ni, kalau kita buka call in kan, kita ajak pendengar kita bagi respon. Abang antara responder kita kan. Kalau boleh nak jadi pemanggil pertama. Nampak. Semangat nak jadi, spirit nak jadi dia orang kata apa, semangat nak jadi pemanggil nombor 1 tu macam berkobar-kobar. Sebab kita nak lawan dengan orang yang selalu yang
Asyik dia je dapat nombor 1. Oh, nak Dia- rebut tahta tu. Dia nak rebut tahta dengan tu. Okey. Bila dia macam orang kata satu feeling yang rasa, oh aku dapat nombor 1. Satu pencapaian. Jadi lepas ni kita nak tanya Abang Samsul lah. Sebab apa Abang Samsul seronok sangat ni? Sebab dalam kesibukan masa tu, tapi nak juga adakan sedikit waktu tu untuk jadi caller kita, nak kongsikan respon tu. Ada sebab ke tak? Ada sebab tersendiri ke? Apa? Kita nak tahu sebab selepas ni. Nak tahu jawapan daripada Abang Samsul? Anda kena nantikan dalam Pod Luar Konti. Samsul, pendengar Salon FM.